Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke segmen daripada Zakbar Production, Zakcast edisi 2025-2026. Okey, baik. Hari ini anda bersama dengan saya, Safwan, selaku ahli unit media Zakbar Production sebagai host anda untuk episod kali ini. Okey, baik. Jadi hari ini merupakan episod pertama untuk Zakcast. Hari ini kita nak bawa satu topik yang best lah. Takkan tak best. Zakcast takkan tak best. Okay. Topik kita pada hari ini di sebalik Zakbar. Apa di sebalik Zakbar tu? Okay. Di sebalik Zakbar ni, kita nak mengenali seorang individu yang cukup penting. Boleh saya katakan tulang belakang lah di sebalik Kolej Kediaman ke-7 ni. Okay. Kalau saya cakap macam tu, mesti korang semua dah tahu kan siapa tetamu kita pada hari ini. Okay. Baik, saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Pengetua Kolej Kediaman ke-7, Puan Aida Nurul Ain binti Abdul Rahman, atau lebih mesra disapa sebagai Master. Master sihat? Ya, sihat. Assalamualaikum. Hai Safwan. Okay, Betul kan Safwan kan? Safwan. Okey, Safwan. Safwan, year berapa? Saya pula yang tanya. Salah. Balik kan? Saya freshie. Freshie. First year. Yeah. Okey. Jadi terima kasih sebab jemput saya ke Zakcast ni. Yang sesi yang kali pertama Episod 1. Kiranya episod pembukaan lah ni. Okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita telah pun mulakan Zakcast. Jadi soalannya apa tadi? Okey, sebelum kita salam perkenalan kepada semua kalau ada yang belum kenal siapa saya. Sebelum kita nak start dengan soalan, kalau boleh saya nak minta Master untuk kenalkan sikit diri Master, sebab takutlah kalau masih ada warga Zakbar yang belum cukup kenal dengan Master ni. Nak kenal apa tu? Selain daripada pengetua di UM ni. Okey, pengetua Kolej Kediaman ke-7 Zakbar ni merupakan jawatan pentadbiran di Universiti Melaya. Jawatan pentadbiran tu maksudnya bukan jawatan hakiki saya. Jawatan hakiki saya sebagai pegawai kebudayaan. Sekarang ni saya kalau secara terperincinya jawatan saya sebagai ketua pegawai kebudayaan. Di Pusat Kebudayaan, portfolio Hal Ehwal Pelajar di KPS tu jabat saya. Itu jawatan hakiki saya. Jawatan pengetua sama juga macam jawatan fellow, semua dilantik daripada kalangan staf UM yang dikirakan berkelayakan. Maksudnya ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi pengetua. Jadi memang dilantik oleh Naib Chancellor sendiri, disokong oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Okey, baik. Jadi macam Master beritahu tadi, Master bukan saja merupakan seorang pengetua kolej, kan? Master juga merupakan seorang pegawai kebudayaan di Pusat Kebudayaan dan Kesenian, Universiti Malaya. Okay, jadi kalau sekarang dah tukar nama jadi Pusat Kebudayaan saja. Dulu betul Pusat Perkhidmatan Kebudayaan dan Kesenian, tapi sekarang baru-baru je ditukarkan Pusat Kebudayaan. Balik asal. Pusat Kebudayaan saja. Yes. Pusat Kebudayaan saja. Jadi dengan tugas Master yang nak kata lebih dari satu lah kan, pengetua, pegawai kebudayaan. Jadi nak tanyalah Master, macam mana Master, rutin harian Master dan macam mana Master balance kan? Sebagai pegawai kebudayaan di portfolio TNC HEP, saya bukan sahaja menjalankan tugas di Pusat Kebudayaan, tapi juga dekat Hak Ehwal Pelajar sendiri. Maksudnya kalau ada mesyuarat bawah portfolio TNC panggil semua pegawai-pegawai bawah HEP, isu-isu pelajar pun kami terlibat, bukan sahaja kebudayaan. Jadi kita ada juga tentang dasar pada pelajar, Hak Ehwal Pelajar, macam tata tertib dan sebagainya pun terlibat juga. Sebab Pusat Kebudayaan jatuh di bawah Hal Ehwal Pelajar, portfolio TNC HEP. Kita ada 4 portfolio lah. Ada TNC, portfolio TNC Akademik, portfolio TNC Pembangunan, kan? Satu lagi TNC Penyelidikan. Jadi TNC HEP, di situlah semua pengetua diletakkan lah, kita panggil dalam tier 4. Tak apa, terlalu detail sangat pula kan. Okey, itu sembang benda lain. Jadi macam mana Master
Okey, bagi masa. Okey. Bagi Ya, masa. betul. Pusat budayaan tu memang tugasnya pun memang aktiviti dengan pelajar sebab dia pelajar, dan untuk ada satu-satu persembahan kalau anda lihat contoh apa kita tengok okeylah kita ambil Kalbita. Kalbita. Oh, yang sekarang baru-baru ni lah. Ya, Okey. agak-agak sensasi kan. Macam contoh Kalbita. Kalbita tu kita perlu buat persediaan lama, 3 bulan sebelum lagi kita buat kita interview, pencarian sekretariat pelajar untuk sama-sama dengan pegawai kebudayaan untuk mengendalikan penganjuran Kalbita, sama juga dengan festival seni. Okey, jadi memang kita ada sekretariat pelajar dalam 40 orang. Kan 40 orang yang kita bagi-bagikan tugas sebab itu. Sebab dia memang straight kan, berapa hari Kalbita ingat tak? Dalam 15 hari. 15 hari jugalah. Berapa? Tengoklah, terpulanglah berapa production yang join. Sampai 15 hari bulan kan hari tu. Jadi setiap malam kita perlu bertugas, dan itu juga dekat Kolej Kediaman memerlukan saya, di mana ada juga projek mesyuarat yang kita perlu hadiri. Jadi saya perlu berlari-lari. Nak potong tu tak boleh. Kat sini master datang mesyuarat tak. Okey. Semua pula tekan-tekan master kan? Ya, kan. Nak master juga ada. Fellow dah ada, nak master juga. Kan, tak apa, bagus, sayang kat master. Okey, tapi dekat pusat budayaan juga saya ada pelajar-pelajar yang mana kami pegawai kebudayaan perlu juga membimbing mereka. Jadi lah kat sana pun sayang, kat sini pun sayang lah, jadi contoh. Jadi memang sangat, saya tengok situ sangat saya perlu bagikan masa. Saya tak ada leisure time. Saya tak ada masa kalau ada sempat nak dating ke. Dating saya dah family lah. Tapi contohlah kan. Macam sempat dating, sempat tengok wayang, sempat lepak-lepak dekat Mid Valley. Saya dah lama dah tak sempat nak tengok wayang pun. So lepas Kalau anak saya je pergi tengok wayang sendiri kan. Jadi macam itulah. Jadi kita korbankan masa untuk kita punya apa? Masa untuk me time tu kita perlu korbankan demi mahasiswa semua. No me time, but my time is your time actually. Betapa sayangnya master dekat student-student UM ni kan? Mestilah. Okay, itu tugas saya. Okay, baik. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Kita nak tahulah kan, bila masa cerita tadi siap berlari-lari, mengejar kan, macam tugas yang berat lah kan. So apa yang mendorong master untuk menjadi seorang pengetua Kolej Kediaman ni? Okey, tu ada rahsia tau. Okey, rahsia? Rahsianya ialah, tak ada rahsia apa. Cuma ayah saya dulu seorang pengetua di Kolej Kediaman ke-6 dan saya dibesarkan dalam kampus ni sendiri. Jadi memang 7 tahun ayah saya pengetua di Kolej Kediaman ke-6. Ayah saya dan mak saya merupakan pensyarah lah juga, profesor di Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Jadi sekarang dah pension lah. Sebab itulah saya telah melihat bagaimana kepimpinan mereka, dan saya dah biasa hidup dengan student. Kami tak ada maksudnya tak ada privacy. Mungkinlah masa sendirilah kan, rehat tak ada istilah rehat jugalah, sama macam ayah saya dulu. Dah terbiasa dengan keadaan tu. Kerja dia sebagai pensyarah di Fakulti Perubatan pun dah sibuk. Balik je kat kolej, nampak je zaman dulu tak ada WhatsApp. Semua orang dah tunggu dekat rumah saya. Rumah pengetua Kolej 6 masa tu. Tunggu dekat situ JTK, termasuklah Prof Sabri. Prof Sabri tu bekas TNC HEP sebelum Prof Zamri. Jadi semua dah JTK dah tunggu. Kami macam abah dah ada dah. Ada satu kawasan lah semua. JTK duduk, nenek saya, mak saya letak air apa semua. Okey. Lepas tu abah saya bilang, okey, nak jumpa apa masalah ni? Masalah tentang apa? Tentang seni, jadi tentang sukan. Macam kita bincang dalam WhatsApp dan JTK jumpa. Ada juga yang masalah-masalah yang crucial tentang nak bunuh diri. Kelatangan sebab budak medik pun adalah benda-benda yang mereka stres belajar. Samalah dekat sini pun kat Zakbar. Ada macam-macam sebenarnya, tapi kita tak reveal lah dekat pelajar kan. Jadi itu jatuhnya macam, mungkin nak kata minat, tapi dah sebati dengan jiwa saya. Jadi sebab kau nak tahu juga, saya dah sebelum
ini saya pun bekerja di mana ya Allah tiba-tiba lupa. Stanford College 223. Sebelum ke UM. Oh. Pun Hawaiian pelajar juga. Student affairs juga, cuma tu ramai international students dan kita swasta kan. Jadi saya dah biasa bekerja swasta. Jadi waktu saya memang kat swasta Sabtu pun kerja. Jadi tak ada masalah untuk saya macam kerja lebih masa. Saya tak berkira tentang masa lebih. Setengah orang mungkin kira macam okey lah dah habis pukul 5, jom kita balik. Okey jangan kacau tak nak jawab phone dan sebagainya. Tapi kalau jadi pengetua memang tak ada istilah tu. Semua pengetua lah saya rasa. Memang kita balik kita akan terus fikir masalah pelajar, masalah college pula. Walaupun tengah malam still saya reply tak? Get ready. Awak tak pernah kan? Dengan JTK tanya dia, saya reply tak kalau ada masalah dah tengah malam. Kadang-kadang ada Syahmi call, ada masalah student OKU tiba-tiba jatuh, tiba lipan masuk kan. Tiba macam sesak nafas. Ada yang tutup rahsia, bagi tak apa kita share, tak sebut nama. Ada yang tutup pintu, dia tidur tapi tiba-tiba keluar asap dan student ketuk-ketuk, kawan-kawan blok lah, ketuk-ketuk, tak bangun juga. Akhirnya saya panggil Cik Mahathir sebab apa tahu, kita tak terfikir nak lari, nak ambil kunci dah masa tu tau. Cik Mahathir pun, kita call fellow cakap group, Cik Mahathir turun. Masuklah blok perempuan tu kan, macam okay, Cik Mahathir macam jadi hero lah. Dia pun tumbuk, tush. Sebab dah kunci kan, dia tak terpanggil. Darah jugalah tangan dia. Lepas tu dia buka dari dalam, lepas tu tengok rupanya dah pingsan. Student OKU. Dah pingsan, lepas tu kita macam tengok nadi very low. So masa tu seorang call, kena buat keputusan tu call ambulans cepat. Kan, macam tu kan. Lepas tu Cik Mahathir pun call ambulans. Lepas tu saya pun tengok, kita buatlah apa-apa first aid knowledge yang kita ada. Sebenarnya salah juga kalau kita tak ada sijil first aid kita buat. Tapi bagi saya masa tu kita ada juga ilmu, pernah lah jadi PBSM kat sekolah. Kita buat je apa yang mampu. Tak adalah buat CPR betul-betul kan, just macam bagi dia boleh bernafas, angkat tinggikan kaki dan sebagainya. Jadi ambulans tak tanya, macam mana nadi dia, sambil-sambil ambulans on the way tu kan. Kita pun check, leher dia macam mana, kita kena benda-benda macam tu lah. Fellow pun turun, ada JTK pun datang. Lepas tu tak boleh penuh pula dalam tu. Kan, ada asap, itulah ada asap tu kemenyan dia pasang. Saya tak tahu apa dia yang berlaku. Tapi itulah yang banyak lagi cerita, ada yang atas bumbung naik sebab stres sangat. Selalu masa musim exam. Jadi benda-benda yang macam tu malam kita kena bersedia selalu kat phone. Mungkin untuk sebagai pengetua ada 3 perkara lah yang kita perlu selalu tekankan lah, mungkin kita tak tahu kan. Kita ada 1 untuk membuat keputusan. Betul ke tak keputusan tu, kita terpaksa buat keputusan setelah mengimbangkan perkara-perkara. Sometimes kita boleh berbincang dengan JTK dulu dan pelajar. Betul. Ada perkara kita tak sempat dah berbincang. Dia menuntut kita buat keputusan yang cepat. Jadi kita terpaksa berani buat keputusan. Sebab apa? Kalau silap keputusan itu, ada satu lagi. Yang kedua ialah implikasi yang perlu ditanggung. Sebagai pengetua kita perlu menanggung implikasi daripada keputusan, bukan sahaja keputusan kita, daripada kelakuan pelajar-pelajar juga. Daripada apa yang anda buat semuanya, kalau berlaku, contohlah ada kan yang kes jatuh dari bangunan. Sebagai pengetua kita perlu try to avoid semua perkara-perkara yang begitu berlaku. Tapi itulah, kalau awak nakal contohnya, saya kata dah jangan keluar lepas pukul 12 malam. Bahaya. Saya bukan nak menyekat pelajar-pelajar keluar. Ramai student akan cakap, menghalang kebebasan. Tak nak bagi pelajar keluar malam dan sebagainya. Tiba saya tutup gate. Tiba-tiba masa student tak ramai. Bila cuti-cuti SEM kan, saya student tak ramai. Anjing pun masuk. Ataupun anjing masuk saya nak kena kejar. Ataupun kita ada student OKU. Kan, jadi kereta keluar masuk. Saya macam, fellow pun yang tugas kadang, ni orang mana pula masuk tengah malam, tengok keluar masuk kan. Kita terpaksa check. Bukan kerana kita nak tunjuk puasa. Diorang cakap sebab kita nak tunjuk puasa, kita halau kan.
sebab kita pastikan keselamatan pelajar-pelajar kita, especially kita ada OKU. Betul. Kan? Jadi kita tutup pintu tu kadang-kadang sebab takkanlah saya nak berjaga setiap malam, saya nak tengok siapa keluar masuk. Jadi kita tutup pintu. Jadi siapa yang balik lambat tu, kita tak kunci pun. Boleh je masuk kan. Jadi tindakan begitu kadang pelajar tak suka. Sama juga di kolej lain. Dan kata kita ni tak nak bagi dia keluar malam, menyekat sebagainya. Tapi sebenarnya ada sebab. Kita bertanggungjawab untuk jaga keselamatan anda. Apa-apa jadi mak bapak call, siapa? Call pengetua, call fellow. Sebab kalau apa-apa benda buruk jadi, pengetua yang diorang akan Pengetua cari yang menanggung implikasinya. Walaupun pelajar buat nakal. Walaupun kita dah pesan. Betul tak? Betul. Nak buat nakal tak? Okay, next. Apa tadi? Menanggung implikasi, membuat keputusan. Dan yang ketiga ialah menjaga manusia. Menjaga kebajikan, menjaga keselamatan, menjaga prestasi pelajar tu sendiri, pembangunan insaniah, modal insan tu. Sebab apa? Di fakulti, anda belajar akademik. Betul tak? Betul. Belajar akademik, dengan lecturer, menimba ilmu. Tapi di college pun, kat college buat apa? Kita join project college, boleh belajar soft skill. Yes, pandai. So soft skill tu sebenarnya kita membina insan, membina karakter. Lepas tu kita juga membina jati diri. Dan di sini jugalah selain membina kemahiran insaniah, saya ingin menerapkan budi bahasa, pekerti mulia, supaya anda bila keluar nanti menjadi pemimpin yang bukan saja bijaksana tapi juga mempunyai adab, mempunyai budi bahasa. Kita panggil kalau sekarang budiman, anda menjadi graduan madani. Itu yang kita nak. Kita pergi ke soalan kita yang seterusnya. Saya nak tanya, apa yang ingin master tinggalkan di KK7 ni seandainya satu hari nanti master diarahkan untuk bertugas di tempat lain selain daripada Kolej Kediaman ke-7 ni. Okay. Silakan master. Sedihnya. Okay. Okay, yang saya nak tinggalkan di sini ialah legasi ataupun budaya budi pekerti itulah. Maksudnya budaya budiman dalam kalangan warga kolej, warga Zat Bahan. Sebab apa, itu macam saya cakap tadi, okay, saya nak jadikan kolej kediaman kita ni sebagai makmal eksperimen manusia, bukan makmal manusia. Takutlah. Makmal. Pada tak ada ayat sini bombastik sangat. Sebagai, maksudnya tempat kita, makmal tu kan kita nak mencari satu perkara yang mengembangkan sesuatu perkara yang baik, menghasilkan robot kot je taklah. Manusia-manusia, insan-insan mulia, berbudi pekerti, bukan saja bijaksana tapi juga mempunyai empati yang tinggi. Yang menjadi pimpinan. Maksudnya ini makmal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang bukan nak menjadi bos tapi untuk menjadi pemimpin yang sejati. Okay, sebab itulah kalau tengok JTK kita semua ada tak mengarah-ngarah bossy around? Ada tak? Alamak, fikir macam ada je. So far pada saya tak ada lagi lah. Ada, okay. Sebab memang cara kepimpinan saya ialah participative leadership dan juga yang pertama sekali anda perlu memahami pelajar. Anda perlu mendekati pelajar. Kita turun ke medan. Bukannya kepimpinan yang saya nak lahirkan lah. Pemimpin-pemimpin kita, JTK, PM dan juga semualah pengarah projek bukan memimpin daripada meja tapi daripada medan. Maksudnya semua turun medan, memahami dulu sebelum kita nak menegur. Jadi bila kita turun, kita dekat dan kita faham bagaimana kita nak cari solution dalam satu masalah dan konflik. Kena selalu bersabar, kena selalu membantu, perlu ada empathy kan. Itu special kat Kolej 7 kan. Kolej lain belum ada lah sebab dia maybe tak ada OKU. Hanya di Kolej 7? Yes. Yeah. Okay, kolej kita yang paling kecil kan. Betul-betul. Betul kan? Tapi nak pindah kolej kan? Tapi kecil tak semestinya tak special. Betul tak? Sebab apa? Vibe dekat sini, mereka lah kata orang luar datang, buat aktiviti kita, macam-macam projek, bukan saja kat sini, projek kucing, lagi projek sukan, lagi projek pelbagai. Mereka kata boleh tak saya nak duduk dekat sini, nak masuk kolej 7. Tak dekat sini vibe dia cantik lah, vibe dia best sangat, budak-budaknya sangat baik. Betul. Jadi itu legasi saya nak anda teruskan. Kena teruskan, jangan sombong diri, jangan ego. Kalau kita nak menang, tak semestinya kita
Mesti bakal sendiri kena menang, kena johan. Kita nak lawan, nak macam I tak nak dictate, you all kena menang. Tak nak tekan-tekan. Jadi you all pun tak boleh nak menekan-nekan your friend kalau anda jadi ketua lah. Anda kena berbincang, sampai sepakat bagaimana kita nak strategize supaya wujudnya harmoni. Sebab apa yang saya nak ialah kehidupan di Coach Idaman ni rumah yang seperti kita cakap taman akhlak dan juga taman ilmu, taman budaya di mana semua orang bahagia. Jadi bila taman itu subur dan harmoni, maka berbunga-bungalah hati semua mahasiswa kat Coach Idaman 7 ni. Ya Allah, cakap saya okey ke ni? Faham ke saya cakap ni? Faham. So, Okay. maksudnya master nak Maksudnya sure. yang penting harmoni tu. Yes. Kita menang ke, kita kalah ke, itu yang kedua. Yang penting sepanjang Proses. perjalanan tu. Yes, pandai. So proses kita ke arah untuk membina insan. Jadi bila anda graduate nanti, orang tengok okay, graduan daripada College Idaman 7 di Yunus Melaya. Anda ada duta Yunus Melaya lah sebenarnya. Orang tak cakap betul. 7 adalah orang yang budiman, orang yang bijaksana. Itu jangan bijak saja tapi tak ada budiman. Okay? Alright. So itu yang saya nak tinggalkan. Okay, baik. Jadi satu harapan yang amat tinggi lah dari master untuk semua warga Zakbar. Okay, baik. Jadi kita sebab masa pun dah tak banyak mencemburui kita. Jadi sebelum kita berakhir, saya nak minta kata-kata dari master untuk mana-mana warga Zakbar yang bakal meninggalkan dan yang bakal hadir ke Zakbar ni. Okey, kepada Zakbahan yang akan bergraduasi akan grad nanti, tahniah saya ucapkan. Bawalah ilmu yang anda pelajari daripada Yunus Melaya, termasuk segala pengalaman indah, manis, pahit daripada College Idaman Zakbar ini sebagai bekalan anda menjadi pemimpin yang hebat di masa akan datang. Sebab ramai Pazaum kan, Pazaum kita punya persatuan alumni, ramai alumni kita memang orang yang hebat-hebat di sana. Banggakan ayah ibu, keluarga semua berbakti semula kepada keluarga dan masyarakat. Okey, kepada yang bakal hadir pula. Yang bakal hadir. Bakal hadir lama lagi nanti bulan 9 kan. Bakal freshie yang mungkin masuk. Freshie masuklah ke Jaman Zakbar. Minta kan. Kami Zakbahan berjiwa besar dan anda akan surely happy tinggal di Zakbar ni. Betul tak? Happy tak? Happy. Okey, alhamdulillah. Oh ya, saya nak cakap sikit. Terima kasih juga kepada Naib Chancellor Datuk Seri Nur Azwan Abu Osman kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin Zakbar ni dah nak masuk 3 tahun, dan juga selalu bagi sokongan kepada kita semua. Semua itu sebab pengurusan Universiti Melaya yang memberi kelulusan bentuk-bentukan itu, dan juga terima kasih kepada Timbalan Naib Chancellor Hayat Ehwal Pelajar Prof Zamri Razzi. Prof Zamri ni, kenalkan Prof Zamri? Kenal? Dia akan cuba turun padang macam semalam pun Zakbar Perfect. Dia lari juga walaupun dia mesyuarat sebab dia sangat mesra pelajar dan dia sangat memberi sokongan padu pada apa kita lakukan. Jadi terima kasih kepada semua pengurusan universiti kerana telah pun merealisasikan impian saya untuk menjadikan Zakbar satu hub berilmu dan berakhlak. Terima kasih. Thank you to student Mari Zakbahan. Thank you. You all the best. Okay, baik. Jadi terima kasih daripada master kerana sudi meluangkan masa bersama Zakbar Production untuk sesi Zakcast episod 1 hari ini. Okay, baik. Sebelum tamat, kami ada sedikit cenderamata cawan khas. Ini edisi khas edisi khas Zakbar Production. So mak ni kita boleh bagi satu lah dekat master. Untuk satu je? simpan. Nak 2 tak boleh? 2. Okay. Untuk masa simpan boleh buat kenang-kenangan lah. Yes. Production. Cantik, nice. Kan? Ni boleh jual ni. Dalam perancangan. Okay, baik. Assalamualaikum. Okay, baik. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Yang mana yang dah tengok ni boleh
share, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Okay? Itu sahaja untuk episod kali ini. Bye!